Teman-teman rakyat Sabah, ini merupakan bahagian yang keempat dan terakhir. Untuk lebih faham, teman-teman kena baca dan dengar bahagian pertama, kedua dan ketiga. Barulah anda faham keseluruhan penceritaan yang saya telah jelaskan pada part yang pertama, kedua, ketiga dan yang terakhir, yang keempat. Maka dalam laporan Ketua Audit Negara 2019, apa yang dinyatakan maklum balas daripada PDP pada 2 Disember 2019, mereka mengatakan PDP akur tidak menyemak terperinci minit mesyuarat jawatankuasa tender bilangan 2/16 tentang catatan RM50 juta bagi WP21 sebagai syarat prakelayakan. Ini maklum balas daripada PDP sendiri. Yang kedua, begitu juga maklum balas daripada PDP diterima pada 16 Disember 2019. Apa yang mereka katakan? Seperti mana tulisan merah. PDP akur dengan kesilapan pemberian markah terhadap penilaian teknikal kontraktor tidak mempunyai pengalaman kerja pembinaan jalan raya. Nah, diorang sendiri baru mengaku kesilapan PDP. Siapa pengarah urusan PDP? Penbonia Sdn Bhd Syahirmi Yahya, yang merupakan timbalan Ketua Menteri Sabah 3 dan Menteri JKR pada hari ini. Tanya dia, macam-macam pencacai, tanya dia, siapa yang salah dalam hal ini? Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapa tak pakai sarung. Kemudian pendapat daripada audit yang tulisan hijau. Audit mengatakan kriteria meluluskan tender di kalangan 10 syarikat oleh MOF adalah tidak jelas, serta penilaian dan pemilihan kontraktor tidak dilaksanakan dengan cekap oleh PDP. Salah PDP lagi. Ini adalah pendapat daripada audit negara itu sendiri. Tidak dinilai, diperhatikan kemampuan kecekapan kontraktor itu oleh pihak di PDP. Tanya Syahirmi, dia pengarah urusan. Dalam laporan Ketua Audit Negara 2019, isu kelewatan Pen Borneo, audit juga menyatakan kontraktor dilantik tidak memenuhi syarat prakelayakan, prestasi kewangan kurang kukuh, kurang berpengalaman dalam projek pembinaan bina jalan raya, serta tidak mempunyai logi, tidak mempunyai peralatan dan kaki tangan teknikal yang mencukupi, telah menjejaskan pelaksanaan kerja. Ini pendapat, ini kenyataan dalam laporan Ketua Audit Negara 2019. Apa lagi? Kualiti kerja tidak memuaskan. Penyimpanan bahan-bahan mentah tidak teratur dan tidak sempurna kerana tidak cukup pekerja kaki tangan teknikal. Siapa yang bagi kontrak kepada syarikat ini? Dalam laporan Menteri Kerja Raya pada hari ini, Alexander Nantalingi, apa yang dicakapkannya? Lagi menarik. Apa yang dijelaskan oleh Menteri Kerja Raya Alexander Nantalingi? Yang pertama, pengambilan tanah yang rumit di Sabah. Banyak tanah terbabit, tanah-tanah orang kampung dan sebagainya, sebab membina jalan baharu. Berbanding di Sarawak, mereka menggunakan jalan sedia ada untuk upgrade sahaja. Itulah sebabnya kelewatan salah satu daripada pembinaan Pen Borneo. Yang kedua, mengalihkan utility lebih rumit di Sabah berbanding di Sarawak. Yang ketiga, di Sabah ada 35 package berbanding 11 package di Sarawak. Yang keempat, kontraktor di Sabah berebut-rebut untuk mendapatkan kerja pembinaan ini. Kerana apa? Kemungkinan ada kepentingan politik, kata Alexander Nantalingi dalam Parlimen. Ini sangat-sangat menduka citakan. Jadi, perhatian kepada orang-orang JRS, kepada Atur Joseph Kurup. Kelewatan pembinaan Pen Borneo bukan disebabkan kerana kerajaan warisan menamatkan PDP.
PDP ditamatkan adalah kehendak Kerajaan Persekutuan. Pembiayaan itu dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dan mereka yang tentukan semua. Dan dalam semua perkara ini, syaur-syaur ini telah diletakkan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN 2019. Yang terakhir, supaya orang-orang rakyat di sana di luar tidak terpengaruh dan tidak terpedaya dengan hasutan, dengan naratif dan pembohongan daripada pihak kerajaan JRS dan kerajaan Madani hari ini, bahawa kelewatan penangguhan ataupun minta extra time, EOT, extension of time, yang diminta oleh pihak kontraktor berlaku sebanyak 3 kali dalam masa yang cukup panjang, iaitu sejumlah 481 hari. Lebih daripada setahun. Dan diluluskan oleh PDP Sabah. Nah, tepuk tangan. Jadi jelas di sini semua, kelemahan itu berlaku daripada pihak siapa? Ada sebahagian daripada pihak PDP. Dan juga pelantikan kontraktor-kontraktor yang tidak kompeten, tidak berdaya saing, tiada kemampuan kewangan, jentera, peralatan, logi, dan tidak ada kemampuan dari segi pengurusan kerja, pekerja-pekerja teknikal dan sebagainya. Dan kesilapan itu juga adalah disebabkan oleh PDP Sabah itu sendiri, kelemahan mereka. Jadi sekarang nak salahkan siapa? Cuba ulas, cuba nak patahkan hujatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anda telah melihat part yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ini. Anda telah dengar ulasan Atan secara terperinci, setakat yang mampu saya ulas dan saya perincikan, dan saya ambil part-part yang penting saja. Selamat menonton dan sampaikan kepada rakyat Sabah di luar sana. Assalamualaikum.